Ada tak kat sini yang minat RS Winner? Tak ada? Lantaklah. Kalau ada, dulu harga ni RM10,000 saja. Tapi sekarang saya bagi korang harga bawah RM8,000 saja. Duk-duk aku promote motor ni, kucing ni macam gini dah. Jangan sampai aku lego sekali kucing ni sekali. So mungkin korang tanya saya, bang, kenapa harga dia turun daripada RM10,000 tu? Sekarang dah jadi RM8,000. Suka hati dia. Yang di depan saya ni adalah motor RS Winner yang special edition punya. Walaupun tak nampak apa-apa yang special, tapi nama dia special edition. Apa yang menarik bang dengan motor RS Winner ni? Jom kita tengok. So first is, lampu dia hanya di bawah saja, di atas dia ada lampu. Dia datang dengan honeycomb di bahagian tengah ni. Kalau yang brand lain-lain tu kan macam kedekut sangat nak bagi ABS. Sekarang yang ini ada ABS dekat depan saja. Di belakang pula kita nampak pendesainannya sangat-sangatlah tajam dan juga ada sedikit tanduk kerbau ditonjolkan di bahagian atas. Sekiranya ni perhatikan dari jarak dekat, korang boleh nampak kat sini ada carbon di bahagian bawah. Baru perasan. Tapi yang penting apa? Fake. Motor ni datang dengan clutch lah. 6-speed transmission, dual overhead cam. Memang padu guys. Laju. So kalau korang tanya aku, kalau dengan harga RM10,000 memang aku tak suggest nak beli motor ni. Tapi sekarang dah turun harga jadi RM8,000 lebih. Memang sangat berbaloi. Bulanan RM250 saja. Yang duduk jauh, saya hantar depan rumah korang. Berminat pergi isi form kat bawah. Macam biasa. Hei. Ye.